What's up guys? Hari ni Team Rakfai tukar angin sikit. Kita orang masuk kawasan pedalaman dekat Ulu Langat. Ramai ingat Rakfai ni main kawasan bandar je, tapi sebenarnya sejauh mana perlu kasih korang, kita orang tetap sampai. Kita orang kat sini untuk buat site visit satu banglo ni. Memang luas dan cantik, walaupun tak siap lagi. Tapi rumah macam ni selalunya cabaran dia satu je. Wifi tak sampai ke ceruk bilik. Kita orang pusing satu rumah dari depan sampai ke belakang. Untuk kena pasti kat mana blind spot yang selalu buat owner sakit hati. Sambil jalan tu kita orang dah mula estimate kat mana kedudukan access point yang paling strategik. Kat sini kita orang bincang terus pasal cabin sekali. Kita ni tak nak main pasang je, nak placement tu kemas dan signal tu boleh cover seluruh ruang banglo ni tanpa ada gangguan. Dah habis pusing, kita orang terus bagi quotation dan budget dekat owner. Kita bagi solution yang solid biar berbaloi dengan sewa rumah yang mewah ni. Tak ada guna rumah cantik kalau internet masih siput, kan? Jadi korang yang ada rumah kat kawasan jauh dari bandar pun jangan risau tau. Lagi korang nak wifi yang stabil dan laju, Rakfai sedia bantu. Kita orang tak pilih tempat, kita orang pilih untuk selesaikan masalah korang. Jumpa lagi kat next site. Ciao.